kita hanya bayar RM1.96 saja untuk 1 liter. Sebenarnya ramai lagi yang belum tahu app Settle ni dia bukan saja menjimatkan masa kita, tapi dia jimatkan duit kita juga. 5 sebab kenapa anda kena guna app Settle, dan poin yang kelima tu paling penting. Let's go guys. Yang pertama, kita tak payah beratur dekat kaunter nak tunjuk IC. Dengan app Settle ni, daripada kereta saja, bila kita dah sampai kat petrol pump tu, kita buka apps. Lepas tu kita pilih pump apa yang kita nak isi minyak. Lepas tu settle. Kita hanya keluar daripada kereta, tinggal isi minyak saja. Tak payah nak beratur, tak payah nak pergi dekat pump tu cocok IC, tak payah. Tinggal isi minyak saja. Jimat masa. Nombor 2, setiap kali kita isi minyak melalui app Settle, kita akan dapat cashback guys. Setiap kali kita isi minyak, kita akan dapat point. Point ni kita boleh redeem balik kepada cashback. Dia akan jadi duit. Duit ni akan masuk dekat dalam app Settle kita. Jadi dengan duit lebihan yang kita dapat tu, kita boleh guna untuk isian minyak semula. Bayangkan, dengan harga minyak sekarang 199 dah murah, dapat lagi cashback guys. Kau-kau murah. Nombor 3, kita bukan sahaja dapat cashback, tapi kita dapat 3 kali ganda cashback. Bila kita kerap guna app Settle ni, kita akan dinaikkan level. First, bila kita baru guna, kita ni level junior. Kemudian kita akan naik ke level 2 explorer, and then yang paling tinggi kita jadi level hero. Bila dah hero ni, setiap kali kita isi minyak, kita akan dapat 3 kali ganda point. Point kalau dah berganda-ganda ni, maka lagi cepatlah kita dapat cashback. 3 kali ganda point ni, senang cerita nak faham ni macam ni. 1 liter kita isi minyak, kita akan dapat 3 sen diskaun. Jadi bayangkan, harga minyak sekarang 199, tolak lagi 3 sen, maknanya kita hanya bayar RM1.96 saja untuk 1 liter. Oh, memang murah guys. Tapi kena guna app Settle lah. Nombor 4, ini lagi power. Kalau korang ada kad kredit Maybank Islamic Petronas, korang boleh dapat lagi cashback. Bila dah link dengan kad kredit tu, maknanya setiap kali kita isi minyak guna app Settle, dia akan tolak duit dekat kad kredit kita tu lah. Jadi bila dia tolak duit menggunakan kad kredit Maybank Islamic Petronas tu, automatik Maybank pula akan bagi kita cashback. Tapi kena isi dekat Petronas lah. Cashback tu boleh dapat sehingga 8% tau. Bayangkan bayar sekali, dekat app Settle dapat cashback, dekat kad kredit pun dapat cashback. Ui, memang power. Memang power. Nombor 5, ni paling penting. Sebenarnya kita telah pun menyokong minyak tempatan. Kalau nak tahu, Petronas ni adalah salah satu penyumbang terbesar dekat dalam negara daripada sudut hasil dividen dan juga cukai. Jadi setiap kali kita isi minyak dekat Petronas, sebenarnya kita dah menyumbang kepada ekonomi negara. Sebab tu saya bagi tahu, kita kena support lokal. Kita support Petronas, sebenarnya kita support negara kita sendiri. Dah ada apps belum? Download app Settle sekarang dan masukkan kod referral yang saya sediakan di bawah. Sebab bila isi minyak kali pertama RM30, maka kita sama-sama akan diberikan RM3 percuma. Download sekarang dan masukkan kod referral tu. Sama-sama kita jimat masa, jimat duit dan support lokal.